Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa ilmu, kita tidak akan tahu apa yang baik, apa yang tidak. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Mana yang berpahala, mana yang berdosa. Mana yang bergelar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang bidah. Mana perkara yang direka-reka. Mana perkara inilah yang diajar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Kita akan sedar kita berdosa dan kita mudah memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu lah kita tahu salah rupanya dan kita memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya kita tidak tahu perkara itu salah dan kita terus-menerus melakukannya, tidak mungkin kita akan memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita sangka perkara yang kita lakukan itu betul. Contohnya, dah biasa minum air arak ataupun kita makan benda yang haram, kita rasa dah biasa apa, kita tidak akan rasa berdosa dan kita tidak mahu meninggalkannya. Maka tinggalkanlah perkara yang haram dengan menimba ilmu.